Korang semua tengok ni, semua kayu-kayu ni, semua ni sarang. Semua ni sarang kat beach ni lah. So kita tulis info dan kita patrol setiap malam pasal Mak Penyu tu. So first, sekejap saya tunjuk lah. So ini first, nest number. So nombor nest lah. So ni nest nombor 2546. Cantik nombor. Lepas tu, second tu, tarikh. Tarikh mak dia bertelur. So 13/8 lah. So ni dah 54 hari. So dia sangat due lah. Dari maju untuk keluar lah. So bawah dia bawah dia is size penyu dia. Okay, so size penyu. So ini length and width lah, panjang lebar dia. So panjang dia 98, lebar 85. Tapi kalau yang lain macam yang tu, cuba tengok yang tu. Dia tulis tagging. Saya ayah dia lain. Ayah dia lain. So tu lah, itu penyu yang dah tag lah. So dia ada tagging kat bawah ketiak dia. So kita tulis nombor tag ni. Yang ni tak ada tag. Ini tak ada tag. Oh, okey. So bawah sekali tulis bilangan telur dia. So ni dah telur 91 lah. Satu biji. Kita boleh kira sebab ini nest relocate. Kita pindah telur dia. So kita boleh kira lah. Kalau let's say dia bertelur kat situ, kita tak kira lah. Okay, so biasanya okay, nampak cat ni. Cat ni, kalau cat dia padat situ, sarang dia kat sini. Jadi dah pusing lah, takut terlebih tu. Kalau ada. Okey, kita nak gali First, kita buang pasir ke atas ni. Pasir ke atas ni, kita sering lain. Sampai jumpa. Maklumat. Bagi pak-pak terus sama pak. Tunggu anak kesian anak ni. Adik tu tiap hari duk korek penat. Hilang telur sudah. So biasanya ada tali. Penyu jantan yang keempat. Tadi dia pusing sikit kan kayu tu. Okey. So tali nampak. Oh. Wih. Tunggu sat. Ini coral string. So kat hujung kayu, hujung tali ni ada satu coral mati, dia duduk dengan telur sekali dengan telur lah. Sorry. Tujuan dia. So kita senang nak cari. So kat belah sini. Coral Benda lain tak boleh. So ni agar. Penyu agar. So apa korang buat is korang gali ikut tali. So nanti insyaAllah jumpa anak, jumpa telur macam tu lah. Okay, so boleh gali. Sebelum tu bagi 3 sebab ada 3 sarang. So 1, 2, 3. Kami ambil gambar ni. Ni mengajar Keluar. Oh kena dah. Tanya. Lagi satu situ. Boleh gali. Masya-Allah. Ni. Mana keliling kayu Dia ikut tali. Tali dah lama. Tali kuning dia kata. Segar kan? Kayu tu tengah telur. Nanti ada tali kuning ikut. Tali tu. Mana tadi ikut tali tu? Ikut tali tu. Tali tu masuk. Oh ni. Dari sini. Oh kono. Ni. Bismillah. Sikit tali. Yang ke depan. Oh ni. Boleh cabut ekor banyak. Allah. Wah, okey. Allah.
Kau banyak. Ya. Kata ni semua belakang ni. Yo. Allah. Kam tu apa? Satu dah. Ukur gambar. Alhamdulillah. Oh. Ya. Allah. Kau banyak dah. Salah tangan tu. Dia naik diri. Dia kena dia biar dia naik diri. Gitu. Dia naik sendiri deh. Okey. Oh, banyak dah. Dia apa dia pasal. Kita go queue dah belakang. Oh, dia queue dah. Ambil nombor dah. Macam mana dia boleh? Ikut tali ni. Katanya macam mana dia boleh menapas? Tarik sini. Tarik sini. Ikut tali dia. Ambor dia. Oh, habis dah. Oh, lagi. Banyak air. Queue ni. Dia tengok berapa ekor? 128. Oh. 128. Satu dah berapa ekor? Ha. Tu. InsyaAllah hidup biasa. Oh, banyak air. Lama ni lagi ni. Terus sampai duduk tengok ni je kan. Boleh promote ni. Satu 28. Lepas ni kena kira. Come baby. Oh, banyak ah. Kau lama kau banyak. Oh, beriak-riak. Oh, tu dia. Banyak ah. Bernyut. Oh. Beriak. Dapat. Tebik. Memang tebik. Oh, banyak. Weh, meriah kita ni. 128 ekor. 128 ekor. Kira-kira. Lagi. Weh. Ada. Dia sampai hujung. Elok. Malam aku dah lepas Dah cukup merah. Jantan. Tadi ni. Banyak. Sampai Sampai kali terbanyak. Ini siang lebih kurang 50 hari lebih kurang 50 hari. Dia punya ni tak ada pula apa yang sarung dia telur kan dia? ada lagi terbalik. Kali ni. Dia hanya terbalik. Oh. Hancur lah. Satu kalingan pasir. Sarung telur tu tak nampak. Kita puak yang ketiga. Puak yang keempat ni. Lalu mak banyak ni pak. Oh ni. Agak berat lu yang tadi. Pecah. Mati tu. Oh, ni betul. Kena lagi. Puak yang keempat. Yang ada pergi ada doggy style yang keempat. Doggy style ada apa ni? Dia punya genital dekat ekor. Tanya panjang. Panjang. Tapi dia sama jenis je lah. Sama jenis. Saya mana tak saya kalau boleh. Pantai kalau boleh tai punya ah. 20 tahun akan datang ni keluar. Hitam lagi tadi dalam begini. Lagi sampai lengan. Siapa sih? Oh, boleh. Dia ambil gambar. Kena coloring dulu. Jadi orang ambil kena ada coloring dulu. Bukan ambil gambar. Kan juru foto nak ambil gambar. Gambar. Jumpa 20 tahun ni. 5 tahun ni. Kita jumpa balik 20 tahun ni. Tak tahu mana satu. Ada satu buka lagi satu.